Tujuh kawasan di Semenanjung berada pada tahap 2 atau gelombang haba setakat pagi ini 28 Mac. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia melaporkan kawasan berkenaan adalah Perlis, Kota Setar, Pokok Sena, Pendang, Sik dan Baling, Kedah serta Hulu Perak. Selain itu, kemaskini status cuaca panas hingga jam 6 pagi tadi itu juga menunjukkan sebanyak 13 kawasan di Semenanjung berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga. Kawasan berkenaan adalah Padang Terap, Kubang Pasu, Pulau Langkawi, Kuala Muda dan Kulim Bandar Baharu Kedah, Timur Laut dan Utara Pulau Pinang, Selama, Kinta, Kuala Kangsar dan Perak Tengah Perak serta Jerantut Pahang. Status tahap 2 atau gelombang haba diisytiharkan apabila suhu maksimum berada dalam lingkungan 37 hingga 40 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sementara itu, status tahap 1 pula merujuk kepada suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut.